Semiskin macam mana pun kita, kena pastikan ada makanan atas meja. Jom saya kongsikan strategi nak pastikan makanan sentiasa ada atas meja in case kalau kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Strategi yang tuan-puan boleh gunakan adalah menabung 1 gram emas untuk 1 bulan barang dapur. Hari ini 1 gram emas mampu untuk membeli 1 bulan barang dapur. 20 tahun lepas 1 gram emas masih lagi mampu untuk membeli barang dapur, dan 20 tahun akan datang masih lagi mampu untuk membeli barang dapur. Kalau ada 6 keping bermaksud kita ada 6 bulan barang dapur. Ada 12 keping, 12 bulan ataupun 1 tahun barang dapur. Ada 60 keping bermaksud ada 5 tahun barang dapur. Ada 120 keping bermaksud 10 tahun barang dapur. Ada 240 keping kad 1 gram bermaksud kita dah sediakan 20 tahun barang dapur. Kes kalau masa depan kita susah, kerja pun tak ada, duit pun tak ada, emas ni lah yang akan menyelamatkan kita. Semiskin macam mana pun kita, biarlah ada makanan atas meja. In case kalau apa-apa terjadi kepada kita, dengan adanya tabungan kita tu, kita boleh survive selama mana yang kita mampu nak survive. Dan yang paling penting sekali, kita boleh survive tanpa mengemis dan mengharapkan belas kasihan daripada orang lain. Nak menabung emas bersama Public Gold? Boleh rujuk pin video saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Dapat sesuatu? Boleh follow.